Alhamdulillah. Saya selaku pegawai pengurus bagi bahagian pilihan raya Parlimen P187 Kinabatangan dengan ini mengisytiharkan bahawa keputusan pilihan raya bahagian pilihan raya Parlimen P187 Kinabatangan yang diperoleh ialah nama-nama calon mengikut susunan dalam kertas undi: Naim Mokhtar, nama Parti Barisan Nasional, bilangan undi 19,852. Goldam H. Salanga, Parti Bebas, bilangan undi 946. Datuk Sadi bin Abdul Rahman, nama Parti Warisan, bilangan undi 5,638. Jumlah undi yang ditolak ialah 369. Majoriti 14,214. Peratus pengundian berbanding dengan jumlah pemilih ke titik perpuluhan yang terdekat ialah 55.06%. Dengan ini saya mengisytiharkan bahawa Naim Mokhtar dari Parti Barisan Nasional telah dipilih sebagai Ahli Dewan Rakyat bagi bahagian pilihan raya Parlimen P187 Kinabatangan. Sekian, terima kasih.